Korang tahu tak? Tak semua tindakan jururawat yang nampak salah adalah satu kesilapan. Ada kalanya, keputusan yang paling sukar dibuat adalah demi menghormati kehendak pesakit sendiri. Tapi, bagaimana jika keluarga pesakit menganggap jururawat yang cuai kerana tidak menyelamatkan orang yang mereka sayang? Jom kita saksikan sebuah kisah salah faham. Sebuah roleplay yang mengupas isu etika dan perundangan dalam kejururawatan. Selamat menonton! Mak! Bangun, Mak! Kak, Nadia dapat rasa ni. Cepatlah misi tolong buat CPR untuk selamatkan mak saya. Kak, saya mula CPR ya. Bila tidak? Kenapa dia kecoh-kecoh? Ada apa? Assalamualaikum Puan. Puan macam mana hari ni? Okey? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cuma kebelakangan ni badan rasa macam makin cepat letih. Okey, bacaan Puan stabil hari ni. Tapi kalau Puan ada rasa tak selesa ke, Puan boleh beritahu kami. Misi, saya sebenarnya risau. Macam mana kalau suatu hari nanti saya tak dapat bercakap dan buat keputusan sendiri? Siapa yang akan tentukan rawatan untuk saya? Sebab itulah sebelum ni Puan dah berbincang dengan pihak hospital mengenai advance care planning ataupun perancangan awal penjagaan kesihatan. Maaf Misi, tadi saya terdengar apa itu advance care planning? Okey, advance care planning ni ataupun ACP adalah satu perbincangan awal antara pesakit, ahli keluarga dan juga pasukan kesihatan tentang penjagaan dan juga rawatan yang pesakit inginkan kalau suatu hari nanti pesakit dah tak boleh buat keputusan sendiri. Maksudnya ACP bukan keputusan rawatan lagi lah. Betul? ACP ni hanyalah proses berbincang ataupun merancang lebih awal. Ia memberi peluang kepada pesakit untuk berkongsi harapan, nilai dan kehendak dia supaya ahli keluarga dan juga petugas kesihatan memahami apa kehendak dia. Sebab itulah Mak minta kamu berdua datang masa perbincangan hari tu. Sebelum ni Mak pernah cakap Mak tak nak kami bergaduh kalau keadaan Mak semakin teruk nanti. Masa tu saya ingat Mak cuma terlalu risau, tak sangka ia sangat penting. Ramai orang anggap macam tu. Tapi sebenarnya SCP ni, dia bantu memastikan keputusan yang dibuat nanti betul-betul menghormati kehendak pesakit dan mengurangkan salah faham antara ahli keluarga. Mak cuma nak bila sampai masa ni nanti, kamu berdua dapat hormati keputusan Mak. Okey, selepas sesi SCP ni selesai, jika pesakit ingin membuat keputusan khusus mengenai rawatan tertentu, barulah ia boleh direkodkan secara rasmi. Oh, jadi sebab itulah dalam file pesakit ada satu dokumen. Betul? Nanti ketua jururawat akan tolong terangkan lah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Hari ni saya datang nak semak semula dokumen Puan dengan keluarga Puan. Sekejap ya. Okey, macam ni Puan. Lepas Puan dah bincang sebelum ni melalui advance care planning, Puan pun dah buat advance directive. Tadi jururawat terangkan tentang advance care planning. Tapi advance directive tu apa pula? Okey, baik. Macam ni Cik. Saya terangkan ya. Advance care planning ni proses bincang dan juga rancang lebih awal lah. Tapi advance directive tu satu keputusan yang pesakit tu sendiri nyatakan secara rasmi sama ada dia nak tolak ataupun terima rawatan tu kalau suatu hari nanti dia sendiri tak mampulah nak buat keputusan tu. Okey Cik, ni dokumennya. Okey, dalam dokumen ni Puan Salma sendiri dah nyatakan lah kalau suatu hari nanti keadaan dia jadi makin kritikal ataupun mungkin tak ada peluang untuk sembuh, Puan Salma sendiri dah tak nak terima CPR ataupun sebarang rawatan lah yang hanya nak panjangkan hayat tanpa beri peluang untuk sembuh. So saya minta Cik berdua untuk faham lah dan juga hormat keputusan Mak Cik.
Saya ingat lagi masa Mak bincang perkara ni dengan kami. Mak kata mana pergi dengan tenang. Betul. Mak pun dah fikir masak-masak tentang perkara ni. Tapi Mak, mana boleh Mak cakap macam tu? Kalau jadi apa-apa nanti, mestilah kami nak jururawat yang selamatkan Mak. Mak bukannya nak putus asa. Mak cuma tak nak bergantung pada mesin kalau memang dah tak ada harapan. Tapi saya tak berterima. Saya tak nak hilang Mak. Sudah, janganlah macam tu. Puan, tak apa, saya faham. Perasaan anak Puan tu normal. Sangat normal. Tapi Puan kena tahu, selagi keputusan yang dibuat ni semasa Puan masih sedar, waras dan juga faham kesan daripada keputusan tersebut, kami sebagai jururawat akan sentiasa ada dengan Puan. Dan jadi tanggungjawab kami untuk hormat keputusan Puan. Kita sebagai anak, kita kena hormat keputusan Mak. Tapi saya tetap berharap bila saat itu tiba, jururawat dapat melakukan sesuatu. Puan okey ke? Kenapa tak tidur lagi? Susah tidurlah jururawat. Bila malam je rasa sakit dada ni makin kuat. Ya, Puan. Okey Puan, kalau Puan rasa makin sakit ke, Puan boleh beritahu nurse yang bertugas lah. Saya dah penat sangat misi. Setiap hari saya hanya menunggu masa. Saya rasa saya hanya menyusahkan anak-anak je. Puan, jangan cakap macam tu. Anak-anak Puan tu semua sayangkan Puan. Tapi saya dah tak sanggup. Boleh tak misi tolong hentikan semua penderitaan saya? Puan, saya faham sangat perasaan Puan. Apa yang Puan minta ni, ia dikenali sebagai euthanasia. Euthanasia ni ialah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menamatkan hayat seseorang bagi mengakhiri penderitaan dia. Saya dah terlalu letih. Saya cuma nak berehat je. Saya faham. Tapi sebagai jururawat, saya tak dibenarkan melakukan euthanasia ni. Sebab ianya bertentangan dengan etika profesion dan juga undang-undang dekat negara kita. Tugas kami bukan nak menamatkan hayat pesakit, tapi memastikan Puan menerima penjagaan yang terbaik sehingga ke akhir hayat. Kami akan berusaha untuk kurangkan sakit Puan, beri sokongan emosi dan juga pastikan Puan sentiasa ditemani. Terima kasih misi. Sekurang-kurangnya ada yang sudi dengar luahan saya. Puan tak kesorangan. Kami akan sentiasa bersama Puan. Aina, sekarang awak dah faham kan? Jururawat ni bukannya sekadar nak rawat pesakit. Kadang-kadang, tugas paling sukar bila kita kena teman pesakit melalui saat-saat terakhir kehidupan mereka. Itulah, saya baru faham betapa beratnya tanggungjawab jururawat. Selamat pagi. Puan, saya nak cek tekanan darah Puan ya. Terima kasih misi. Selalu ada dengan saya. Kak, BP low ni. Hah? BP low? Sekejap. Mak. Mak, bangun Mak. Mak. Kak, Nadia dapat rasa ni. Cepatlah misi, tolong buat CPR. Tolong selamatkan mak saya. Kak, saya mula CPR ya. Bila tidak? Kenapa dia jatuh? Ada apa? Puan Salman ni dia mengalami cardiac arrest. Tapi kat sini dia ada advance directive lah yang menyatakan beliau tak nak CPR kalau keadaan ini berlaku. Apa kita hormat keputusan sakit. Kenapa awak semua cuma berdiri? Saya masih boleh diselamatkan lagi. Awak semua sengaja biarkan mak saya mati. Adik, sabar, tenang dulu.
Kakak bolehlah tenang sebab kakak setuju dari awal tapi kakak pernah setuju. Puan, betul ke kita tak boleh lakukan CPR walaupun keluarga minta? Ya, saya faham kenapa keluarga ni rasa marah. Tapi, biar saya jelaskan perkara sebenar. Saya masih tak faham kenapa jururawat tak cuba selamatkan mak saya. Bukankah itu tanggungjawab jururawat cuba untuk selamatkan pesakit? Mak bersabar ya, Cik. Saya faham sangat perasaan Cik. Kalau saya kat tempat Cik pun mungkin saya akan buat benda sama. Tapi saya boleh terangkan kenapa kami tak boleh buat CPR. Okey Cik, dokumen ni telah dibuat sendiri oleh ibu Cik masa beliau masih sedar, waras dan juga mampu untuk buat keputusan. So dalam dokumen ni, beliau dah nyatakan kalau keadaan beliau menjadi makin kritikal dan tanpa peluang untuk sembuh, beliau tak nak terima sebarang rawatan atau CPR. Puan, saya sikit lagi nak buat CPR tadi sebab saya panik sangat. Saya ingat kita perlu terus menyelamatkan pesakit walaupun dia dah ada advance direktif. Sebab itulah, setiap jururawat kena semak rekod pesakit dan juga berkomunikasi dengan pasukan sebelum bertindak. Dalam situasi macam ni, hormat kehendak pesakit adalah sebahagian daripada tanggungjawab profesional kita. Jadi, tindakan kita bukan kecuaian lah. Ya, betul. Negligence ni bila seorang jururawat tu gagal bagi penjagaan yang sepatutnya sampai menyebabkan pesakit tu mengalami kemudaratan. Contohnya, tak bagi ubat seperti yang diarahkan, abaikan pemantauan pesakit ataupun tak mematuhi prosedur yang sepatutnya. Tapi dalam situasi macam ni, kami tak abaikan pesakit. Kami bertindak mengikut keputusan yang telah dibuat sendiri oleh beliau melalui advance directive. Sepanjang ibu puan dirawat, kami tetap memberikan rawatan paliatif, mengawal kesakitan, memantau keadaan beliau dan memastikan beliau sentiasa selesa. Kami tak pernah tinggalkan ataupun abaikan ibu puan. Mak pernah cakap, bila tiba masih nanti dia nak kita hormat keputusan yang dia buat. Saya cuma tak sanggup kehilangan mak. Ya, kami faham Cik. Sebab tu, komunikasi awal melalui advance care planning ni sangat penting. Sebab ia bantu keluarga untuk faham kehendak pesakit lebih awal supaya tak berlaku salah faham lah kalau keadaan macam ni terjadi. Saya minta maaf jururawat. Tadi saya terlalu menyinggung perasaan. Saya ingat jururawat sengaja tak nak selamatkan mak. Rupanya jururawat menghormati keputusan yang mak buat sendiri. Kami faham perasaan puan. Kehilangan orang yang kita sayangi memang susah untuk diterima. Tapi kami pun ada tanggungjawab untuk kita hormat keputusan yang dibuat oleh pesakit. Hari ini saya belajar bahawa menjadi jururawat bukan sekadar perawatan. Kita juga perlu menghormati hak pesakit dan sentiasa membuat keputusan berdasarkan etika serta komunikasi yang baik dalam pasukan. Betul? Setiap tindakan yang kita lakukan mestilah kena berpandukan etika, undang-undang dan juga kepentingan terbaik pesakit. Itulah tanggungjawab profesional seorang jururawat. Mak dah buat keputusan dengan tenang. Kita berjaya hormat keputusan terakhir Mak. Terima kasih jururawat sebab menjaga mak sehingga saat-saat akhir. Tak semua kehilangan berlaku disebabkan kecuaian. Kadang-kadang ia berlaku disebabkan kita menghormati keputusan seseorang yang kita sayang. Dalam dunia kejururawatan ni, keputusan perlulah dibuat secara seimbang antara etika, undang-undang dan juga kasih sayang kepada pesakit. Sekarang korang dah faham kan di sebalik takbir kisah salah faham ini? Terima kasih kerana menonton. Bye!